Menteri Agama tak patut ugut kumpulan dolar, kata Latifah Koya. Ini masalah kita tuan-tuan. Benda yang terang-terang berdosa, menteri tegur. Menteri pula kena marah. Ini bukti bahawa orang Islam sendiri tak faham bagaimanakah ajaran Islam yang sebenar. Kita ada undang-undang, kita ada adab, kita ada akhlak. Orang Islam kena tutup aurat. Orang Islam kena tutup aurat di tempat publik. Takkan benda basic macam ni pun tak settle lagi. Dah 2025 dah, nak masuk 2026. Ya, banyak lagi kemungkaran yang perlu ditegur. Tak dapat nak buat semua, kita tegur bab pakaian pun okey dah. Tahniahlah kepada Menteri Agama kerana berani menegur. Ada orang Islam, dia sedar, dia tak tutup aurat dengan sempurna. Tapi dia tak adalah sampai dedah sana sini, sampai macam nak mencabar undang-undang. Macam nak kata, tengok aku bebas je buka sana sini. Macam nak mencabar. Jangan buat mainlah hukum hakam ni. Kadang kita buat silap, tapi kita sedar benda tu silap. Tapi kalau dah sampai nak petikai itu ini, jangan sampai kita jadi golongan yang mencabar hukum Allah. Buat silap tak apa, sebab manusia itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi jangan sampai mencabar hukum Allah.